Spot sarapan kali ni ala-ala kat warung kampung, cantik dan yang Ena tak sangka harga pun murah. Makanan pun kena dengan selera awam waktu pagi. Nak tahu kat celah mana? Jom! Ini antara yang korang boleh cuba kunyah dekat sini. Macam lontong darat ni nampak meriah kan? Dan korang percaya tak, satu pinggan ni RM8.70 je ya. Siap ada rendang kerang lagi. Korang nak tambah sambal paru pun boleh tau, tapi harga lain lah ya. Yang ini pula mi rebus daging kegemaran Ena dekat sini. Rasa kuah dia memang cukup kena dengan selera Ena. Pekat, manis, berlemak, dari keledek tu berasa, pedas manja tu ada dan sedap lah. Nak lagi ngam, sulam dengan air kopi panas pekat likat ni. Serius, auto rasa macam kunyah sarapan dekat kampung. Dekat sini mesti ramai yang suka kunyah mi kari kan? Dekat sini pun ada macam yang Yazid kunyah. Bagi Yazid, kuah kari dia sedap dan minyak pun tak rasa kapur. Ada banyak lagi tau, bukan ini je ada. Antaranya macam lempeng dengan sambal bilis, lontong kuah lodeh. Yang dua-dua ni mak ayah korang mesti suka. Lepas tu roti canai pun ada wak. Tapi yang paling banyak permintaan roti canai sarang burung ni. Mana taknya roti canai sentuhan Melayu ni tak pernah bosan. Nak yang manis-manis, roti Bengali Sangkaya pun ada. Roti titap 70-an pun ada. Lepas tu kunyah sekali dengan kopi butter panas ni. Ena memang teruja sangat dapat kunyah sarapan macam ni. Macam korang bila lagi? Memang marem weh.